Dek. Dek. Ya, Kak. Dek, meja ni, meja tu, meja ni kan? Semua datang selepas saya. Mana order saya, Dek? Saya tak ada steak tau, Dek. Saya order roti bakar goyang. Simple je, Dek. Tak sampai lagi, Kak? Tak. Kejap, saya cek lagi. No. Saya nak awak dengar saya bebel. Ha? Awak suruh orang lain cek. Tapi... No, tapi. Okey? Selagi saya tak dapat order saya, awak duduk dengan saya. Duduk! Okey, Kak. Cepat. Guys, table ni. Check order. Duduk! Awak tahu tak? Ha? Saya boleh tulis review yang panjang pasal awak. Ha? Saya boleh viralkan awak, tahu tak? Tahu tak? Alah, Kak. Janganlah macam tu. Jangan melawan. Sebab apa? Saya ni bukan regular customer. Saya tak cantik. Apa? Kenapa? Tahu tak apa ni? Kotor sikit ni. Kenapa diam? Diam! Ni. Tisu ni tahu. Kotor. Ini dia macam harimau kan? Kan kena pecat. Ini siapa tu? Kan? Kena fikir tau benda macam Sudah. Kita kena berwawasan. Tak kenal? Tak boleh macam narrow minded sangat. Janganlah. Dah 3-4 minggu. Selepas Sofia mengamuk dan jadikan waiter tu hostage demi makanan kita orang, saya sedar ada kebaikannya tak pakai baju sama ni.